ialah kesalahan kita dengan makhluk-makhluk dia. Baik. Jadi ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bangunlah Nabi SAW. Baik. Meminta para sahabat untuk memahami satu keadaan, yaitu tentang apa? Tentang qisas. Tentang qisas. Dan Nabi minta para sahabat untuk menyebut salah dia dengan para sahabat ada ataupun tidak. Kata Rasulullah, kalau siapa yang ada hutang dengan aku, tolong bangun bagi tahu. Para sahabat semua diam. Tiba-tiba bangun seorang sahabat yang bernama Uqashah bin Uqashah. Uqashah ni, dia bangun, ya Rasulullah, kalau Nabi tanya ada hutang antara kami dan Rasulullah, ya Rasulullah, saya ada hutang yang Rasulullah kena bayar dekat saya. Semua para sahabat tercengang bengang. Pakat tengok Uqashah. Ish, dia ni nak berkira dengan Rasulullah. Ketika itu Allah SAW, Nabi kata, apa hutangnya wahai Uqashah? Kata Uqashah, Allah SAW, ya Rasulullah, satu masa dalam satu peperangan, tentera Islam sedang diatur saf barisan mereka. Nabi SAW sewaktu menyusun barisan tentera, Nabi SAW dengan tongkat yang ada, Nabi betulkan para sahabat dengan tongkat. Betulkan para sahabat dengan tongkat. Kata Uqashah, tongkat Rasulullah tu kena perut saya. Nabi tojor tu kena perut saya. Kata Uqashah, hari ini saya minta pembalasan. Para sahabat kata, ya Allah Uqashah, dia nak berkira Nabi tojor dia. Baik. Kata Rasulullah, kata Uqashah, saya tak pasti sama ada Rasulullah sengaja ataupun tidak, tapi saya nak membalas pada hari ini. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, bila minta nak dibalas, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh Bilal balik ke rumah untuk ambil tongkat, nak serah pada Uqashah untuk hukum balik yang pernah dibuat kepada Uqashah. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila Bilal balik ke rumah, Sayyidah Fatimah ada. Bila sampai di rumah Rasulullah, Sayyidah Fatimah buka pintu, ada apa Bilal? Kata Bilal, celaru hari ini. Celaru macam mana? Rasulullah minta dibalas, Uqashah nak balas Rasulullah. Para sahabat pakai lu celaru, pakai lu teriak. Mereka nak tolak tak boleh sebab Nabi yang buka. Nabi yang buka. Jadi kata Sayyidah Fatimah, ish, gamak Uqashah nak memukul Rasulullah. Tak apalah, mereka cerita. Fatimah bagi tongkat Rasulullah. Rasulullah ambil. Nenek Bilal ambil. Musalla ala sayyidina Muhammad. Bila tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila tengok Bilal bawa tongkat, para sahabat yang menangis tengok tongkat makin meninggi tangisan apa. Pakat teriak semuanya, Allah Uqashah. Bila tengok Uqashah bila tengok Bilal datang dengan tongkat, bangkit Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, izinkan saya jadi galang ganti. Jangan sampai Uqashah memukulmu Rasulullah. Biar dia pukul saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, aku tahu hati kamu, kasih sayangmu kepadaku, tapi biarlah Uqashah menjalankan haknya.
Bangkit pula Sayyidina Umar, ya Rasulullah, izinkan saya. Kalau kata izin pada Abu Bakar, izinkan pada saya, ya Rasulullah. Kata Rasulullah pada Sayyidina Umar, aku tahu hati kamu kepada aku. Duduk wahai Umar, biarkan Ukasyah jalankan haknya kepada aku. Ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini saat-saat Nabi nak wafat. Ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi pun serahlah tongkat kepada Ukasyah. Serah tu boleh tengok para sahabat menangis semuanya. Ketika itu Ukasyah menghampiri Rasulullah dengan tongkat. Dia kata, ya Rasulullah, sewaktu Rasulullah pukul saya ataupun tujuh kena perut saya ni, saya tak pakai baju Rasulullah. Maknanya dia nak buat seperti mana itu pada Rasulullah. Nabi kata tak apa. Waktu Nabi buka baju dia, ketika para sahabat lagi kuat menangis, dia menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mendekati Rasulullah, semua orang tengok Ukasyah mendekati Rasulullah, mendekati Rasulullah. Allah, Ukasyah tiba-tiba bila dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ukasyah ni dia lempar tongkat, dia terapa pada Rasulullah, dia mengucup tempat yang patut ditujuh pada Rasulullah. Dia kucup perut ataupun tempat yang patut dia tujuh menggunakan tongkat tu. Dia peluk Rasulullah, dia menangis. Para sahabat tercengang bengang. Nabi tanya, Hai kamu ni apa Ukasyah? Ya Rasulullah, saya duk fikir macam mana saya nak menyentuh kulit Rasulullah supaya di akhirat esok saya selamat daripada neraka Allah. Hari ini saya dah dapat memeluk Rasulullah, bertemu antara kulit saya dan kulit Rasulullah. Saya harap saya selamat pada hari akhirat dan besok daripada bakaran api neraka, kata Ukasyah. Baik, langsung Nabi kata, Ukasyah, anta min ahli jannah. Engkau penghuni syurga, Ukasyah. Engkau selamat daripada neraka, Ukasyah. Dengar Nabi kata begitu rupa, para sahabat pakai angkat tangan pula. Saya ada Rasulullah, ada juga. Saya Rasulullah, ada juga. Siapa? Sebab mereka nak mendapat tawaran Nabi selamat daripada neraka, menjadi penghuni syurga. Apa kata Rasulullah? Sabaqakum Ukasyah. Ukasyah dah mendahului kamu. Tawaran dibuka hanya sekali. Ini cerita-cerita pada saat selepas berlaku Hajjatul Wada'. Baik. Jadi haji ni ialah haji selamat tinggal. Haji Islam, haji yang pertama yang merupakan haji difardukan haji. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Amr bin Ahwas, pada hari itu Nabi kita bersabda, ayu yaumin hadha,